Assalamualaikum. Saya Afiana. Saya Hafni. Kembali lagi dari Karnival. Hari ini sekolah kami mengadakan Karnival Pendidikan dan Kerjaya bagi tahun 2026. Menarik kan? Jom kita saksikan. Karnival ni dapat tak membantu anda untuk memilih kerjaya? Saya rasa karnival ni sangat membantu sebab boleh menentukan hala tuju pelajar-pelajar lepasan SPM nanti. Sebagai contoh, contohnya macam Uni KL, ITA, UPSI, macam-macam ada. Jadi contoh kalau kita minat dalam bidang tu, lepas SPM kita boleh masuk. Contoh macam pertanian, masak-masak, wiring. Nama Afiq Syakirin daripada Pejabat Mara Daerah Kinta kan. IPTS yang ada tentang Mara lah. Yang kita sedia maklum. Sebelum kita dengar IKM dan sebagainya kan. Sekarang dah di rebranding kan nama dia. Nama dia sekarang TVET Mara. Yang mana kalau boleh kita nak semua pelajar-pelajar lepas SPM ni semua sama pelajaran. Tak kisah dalam bidang kemahiran ke ataupun bidang pendidikan yang kita sedia maklum lah. Macam kemahiran kita ada TVET. Kalau macam pendidikan yang kita sedia maklum, kita ada macam-macam IPTS yang ada, Uni KL, College Professional Mara Berana yang Mara tawarkan. Tengok, yang ni untuk kebakaran dapur. Bila dapur kita terbakar, kita nak tutup dan lemaskan dia. Okey. Lemaskan dia. Sama juga yang ni. Yang ni bisa apa? Kita tutup. Tutup. Sini. Sama. 마지막 기억을 바래 아직 난 너의 곁이 맞는 것 같아 Let me go cause I fly, fly, fly. It's 2 a.m. you and I used to talk until the morning. It's day and night, hurry now. Baby, let's just take it so it's suited. I don't wanna miss out on my shooting. I don't wanna live out this OD. Tell me it and don't you run away, away. I'll be on your way. You say I'm the only one that you need, but why did you go? I can take you anywhere on the ride, but never let go. You say I'm the only one that you need, but why did you go? I can take you anywhere on the ride.